Ramai orang di Malaysia kerja keras. Bangun pagi, balik lewat malam. Gaji masuk setiap bulan, tapi peliknya duit tak pernah cukup. Bukan sebab malas, bukan sebab bodoh. Dan selalunya bukan sebab gaji kecil. Masalah sebenar ialah kita ulang kesilapan kewangan yang sama tanpa sedar. Dalam video ini, kita tak akan ajar cara jadi kaya. Kita cuma bongkar kesilapan paling biasa yang buat ramai orang penat sepanjang hidup walaupun rajin bekerja. Kesilapan pertama, rasa masih awal padahal masa sudah jalan. Kesilapan paling senyap orang Malaysia buat ialah menangguh. Tak apa, aku masih muda. Nanti bila gaji besar sikit, sekarang fokus hidup dulu. Masalahnya, duit tak hormat usia. Ia hormat disiplin. Ramai mula serius bila dah terdesak. Bila hutang bertindan. Bila badan penat. Bila peluang dah sempit. Bukan sebab mereka gagal, tapi sebab mereka terlambat sedar. Kesilapan kedua, gaji naik, gaya hidup naik sama tinggi. Ini kesilapan paling normal dan paling merosakkan. Gaji naik 5 tu sih. Komitmen naik 700. Kereta lebih besar. Telefon lebih mahal. Makan luar lebih kerap. Akhirnya baki tetap kosong. Tekanan tetap ada. Ramai orang tak miskin sebab gaji kecil. Mereka miskin sebab gaya hidup sentiasa mendahului kewangan. Kesilapan ketiga, hutang untuk nampak stabil. Di Malaysia, hutang sering disalahguna. Bukan untuk keperluan, tapi untuk imej. Kereta untuk nampak berjaya. Barang untuk nampak mampu. Gaya hidup untuk nampak tak ketinggalan. Masalahnya, tekanan sebenar berlaku di belakang tabir. Bukan pada apa orang nampak, tetapi pada apa yang kita tanggung seorang diri. Kesilapan keempat, simpanan datang terakhir. Kalau ada lebih, ramai simpan duit dengan ayat ini. Kalau ada lebih, hakikatnya duit tak pernah ada lebih. Kalau kita tak tetapkan dari awal, simpanan bukan lebihan, ia keutamaan. Orang yang stabil kewangan, bukan orang yang bergaji besar, tetapi orang yang mendahulukan simpanan sebelum belanja. Kesilapan kelima, bergantung harap pada satu sumber duit. Satu gaji, satu punca, satu harapan. Selagi semuanya baik, kita rasa selamat. Bila berlaku gangguan, barulah panik. Dunia hari ini tak stabil. Kos naik tanpa minta izin. Peluang datang kepada yang bersedia, bukan yang selesa. Masalahnya bukan tak ada peluang. Masalahnya kita tak pernah bersedia. Kesilapan keenam, tak berani belajar tentang duit. Ramai orang boleh berbual pasal gosip berjam-jam. Tapi bila topik duit, sunyi. Bukan sebab tak penting, tapi sebab tak pernah diajar dengan cara yang betul. Kita takut salah, takut nampak tak tahu. Akhirnya, kita biar diri terus tak tahu. Dan itu kesilapan paling mahal. Hakikat yang jarang orang sebut tentang duit ialah ini. Masalah kewangan bukan bermula di dompet. Ia bermula di dalam diri. Ia bermula bila kita mula membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Bila kita rasa tertinggal hanya kerana orang lain nampak lebih ke depan. Sedangkan kita tak pernah tahu berapa banyak tekanan yang mereka sembunyikan di sebalik senyuman. Ramai orang Malaysia sebenarnya bukan tamak. Mereka cuma takut. Takut dilihat gagal. Takut dilabel tak berjaya. Takut dianggap tak mampu menjaga keluarga. Dan kerana takut itulah, ramai sanggup berhutang untuk kelihatan stabil. Ramai sanggup menekan diri untuk nampak tenang. Ramai sanggup korbankan ketenangan jangka panjang demi pujian jangka pendek. Masalahnya, duit tidak pernah menjanjikan ketenangan. Kepada orang yang hidupnya sentiasa mengejar pengiktirafan, kita dibesarkan dengan satu kepercayaan senyap bahawa nilai seseorang diukur pada apa yang dia miliki. Kereta apa? Rumah mana? Gaya hidup bagaimana? Sedangkan nilai sebenar manusia diukur pada berapa lama dia mampu bertahan tanpa runtuh. Apabila dunia tidak memihak kepadanya. Ramai orang tak sedar, mereka sebenarnya penat bukan kerana kerja, tetapi kerana hidup yang mereka paksa diri untuk jalani. Mereka bangun pagi dengan dada berat, tidur malam dengan kepala penuh kira-kira. Dan setiap bulan, mereka ulang kitaran yang sama, sambil berharap satu hari nanti segalanya akan berubah dengan sendiri. Sedangkan perubahan tidak pernah datang kepada orang yang hanya berharap. Ia datang kepada orang yang berani jujur dengan diri sendiri. Jujur bahawa kita tak perlu ikut semua orang. Jujur bahawa kita tak perlu menang cepat. Jujur bahawa hidup sederhana bukan kegagalan. Kadang-kadang ia adalah bentuk kebijaksanaan yang paling tinggi. Nilai paling mahal dalam kewangan bukan simpanan, tetapi ketenangan. Nilai paling jarang bukan kekayaan, tetapi cukup dan tahu bila berhenti. Dan bila seseorang mula memahami ini, cara dia melihat duit akan berubah. Dia tidak lagi mengejar untuk membuktikan. Dia mula mengurus untuk bertahan. Kerana akhirnya, duit bukan tentang siapa paling banyak,
Ia tentang siapa yang paling lama boleh hidup tanpa rasa tercekik oleh kehidupannya sendiri. Ada satu perkara tentang duit yang jarang orang berani sebut. Ia bukan sekadar angka. Ia bukan sekadar baki akaun. Ia adalah beban yang kita pikul dalam senyap. Ramai orang di Malaysia hidup bukan untuk diri sendiri. Mereka hidup untuk ibu bapa yang semakin tua, untuk pasangan yang bergantung harap, untuk anak-anak yang belum faham apa itu pengorbanan. Setiap keputusan kewangan yang dibuat bukan sekadar soal mampu atau tidak, tetapi soal siapa yang akan terkesan kalau kita tersilap. Sebab itu ramai orang kelihatan tenang di luar, tetapi hancur di dalam. Mereka senyum di tempat kerja, tetapi berdiam lama bila sendirian. Bukan kerana mereka lemah, tetapi kerana mereka terlalu kuat terlalu lama. Ada orang yang setiap kali gaji masuk, terus rasa cemas. Bukan sebab duit tak cukup, tetapi sebab dia sudah tahu ke mana semuanya akan pergi. Satu demi satu, tanpa tinggal ruang untuk bernafas. Dan yang paling menyakitkan, tiada siapa nampak beban itu. Dari luar hidup nampak normal. Kadang-kadang nampak lebih baik daripada orang lain. Padahal di dalam, setiap bulan adalah pertarungan untuk kekal bertahan. Ramai orang terperangkap bukan kerana boros, tetapi kerana mereka tidak pernah diberi peluang untuk memilih hidup yang lebih perlahan. Mereka diajar untuk bertanggungjawab, tetapi tidak pernah diajar bagaimana menjaga diri sendiri dalam proses itu. Ada orang yang bekerja tanpa henti, bukan kerana mengejar kemewahan, tetapi kerana takut gagal menjaga orang yang mereka sayang. Takut satu kesilapan kecil akan menjatuhkan seluruh keluarga. Dan disitulah nilai sebenar yang jarang disebut. Bukan tentang jadi kaya, tetapi tentang kekal waras dalam tekanan yang panjang. Kerana hakikatnya, ramai orang bukan perlukan lebih duit. Mereka perlukan lebih ruang untuk bernafas. Lebih ruang untuk berhenti sekejap. Lebih ruang untuk berkata, tak apa kalau aku bergerak perlahan, asalkan aku tak runtuh. Duit sepatutnya menjadi alat, bukan penjara. Hidup sepatutnya menjadi perjalanan, bukan perlumbaan yang tiada penamat. Dan bila seseorang akhirnya sedar akan hal ini, dia tidak terus jadi kaya, tetapi dia mula hidup dengan lebih jujur, lebih tenang, lebih sedar akan had dirinya sendiri. Itulah kekuatan yang sebenar. Bukan pada jumlah yang dimiliki, tetapi pada keupayaan untuk terus berdiri tanpa kehilangan diri sendiri. Ramai orang akan menonton video ini dan terus berkata, betul juga. Tapi hanya sedikit yang benar-benar akan berhenti dan bertanya pada diri sendiri, aku sedang ulang kesilapan yang mana? Kerana kebenaran tentang duit tidak pernah selesa. Ia tak datang dengan motivasi. Ia datang dengan rasa tak sedap di dada. Dan di situlah ramai orang berhenti berfikir. Bukan sebab mereka tak faham, tetapi sebab mereka tak mahu mengaku. Kalau video ini buat kau rasa tak selesa sedikit, itu petanda ia sedang bercakap benar. Persoalannya sekarang bukan tentang gaji, bukan tentang hutang, dan bukan tentang siapa lebih berjaya. Soalan sebenar cuma satu. Berapa lama lagi kau sanggup hidup dengan cara yang sama sambil berharap hasilnya akan berubah? Kalau kau rasa video ini patut didengar oleh lebih ramai orang yang sedang senyap menanggung benda yang sama, kongsi video ini. Dan kalau kau pernah buat kesilapan kewangan yang orang lain patut belajar daripadanya, tulis di ruangan komen. Kadang-kadang, satu pengakuan jujur boleh selamatkan orang lain daripada ulang kesilapan yang sama.